Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua sihat selalu, kembali lagi dalam channel Pak Angsu. Okey, hari ni kita berada di Proton dekat area Angsana ni. Kita ada dalam IMAS 5. Ni keadaan dalam IMAS 5 lah. Jom, jadi kita nak test drive. Kita nak test drive tengah-tengah number. Stay tune, let's go. Jom, jom. Masuk sini. Ya, tukar. Masuk. Cepat. Bukan kereta kita, tak nak masuk. Ada Ekal masuk, ada Ekal. Duduk tengah. Tepi. Masuk. Bang, nanti seatbelt ni bunyi tau. Tak apa abang klik siap-siap. Seatbelt belakang Mami, aku tak boleh duduk. Semua ke TV sama. Belakang semua akan bunyi kalau tak pakai. Kau tak nak Pi. klik siap-siap. Pi. Saya tak boleh duduk. Boleh, duduk. Kereta ni tak payah on. Unlock kereta, buka kereta dia akan automatic on semua. Wow. Lepas tu untuk perjalanan kereta ni mudah saja macam kereta biasa, tekan brake. Gear dia tolak ke bawah. Dia dah tak payah handbrake lah. Pintu belakang tak ketak. Okey. Lepas tu dah nampak TV kan? Dah boleh lepas minyak. Lepas brake jalan lah. Sekejap. Kita balik kiri. Balik kiri. Segam. Ini macam tak ramai je belah kanan. Tolong. Segam bawa kita orang. Sini tak pandai. Tolong ni. Kenapa? Oh, yang ni. Jadi kekok. Dah lah banyak. Bawa laju sikit je. Sabarlah. Tolong nak Mana nak takut kita. Aku belakang dia. Nanti bila dia nak stop? Okey. Ni kan? Itu dah A kan? Dah A lepas. Tak tahu lah. Kita dah. Jalan tekan pedal. Sekejap pedal. Sudah. Proton. Tak boleh, dah terbiasa tangan kanan ya. Terus belah kiri. Apa mau? Laju. Sebab mak akan tekan sikit je dah. Itulah rasa tadi. Tadi saya tukar tu macam Dia punya top tu akan bagi lebih. Dia punya pick up tu. Itu yang best kalau sport mode. Dia macam buat kereta ni lah. Sport lah. Suspension macam mana bang duduk belakang? Okey tak? Okey. Suspension okey, so far so good. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Saya punya feeling kanan. Saya punya rasa bang suspension dia ibarat macam kita dah tukar aftermarket punya suspension. Ya. Macam apa? Contohlah macam Adjustable lah. Betul. Kalau standard kilang dia rasa lembut tau. Dia rasa berayun selalu kalau macam corner ni. Sedap. Gayak dia Mami kat depan. I'm gonna live my life no matter what we party tonight. I'm gonna live my life and know that we gonna be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Get up, girl, you drop it crack. Hell yeah, dirty bass. Yeah, this beat make me go wild. Alhamdulillah kita dah selesai test drive tadi. So far berpuas hati. Untuk driving feel dia lebih kurang macam bawa kereta biasa. Tapi rasa macam best lagi bawa EV. Tak tahu kenapa. Baiklah, sampai situ saja. Jumpa lagi next video. Bye bye.